Okey bang, sebab dekat VT banyak orang yang tanya helmet. Ni kita buat satu video untuk helmet lah. Ni proses kita buat wrap, kita tampal stiker. Yang ni yang biru dah siap dah, cuma tinggal yang putih, tak apa. Tadi pun kita orang lupa nak buat video. Tak apa, yang ni yang tinggal putih. Kita ada proses buat pemasangan stiker. So helmet ni cover tu kita tak buka, sebab cover-cover tu sensitif, dia senang reput. Macam tu lah. Siapa-siapa yang nak buat stiker macam ni boleh PM saya bang. Ini stiker kita pakai 3M semua bang. Semua 3M bang kita pakai. Okey, stiker dah siap. Yang putih pun kita dah tampal. Tulisan polis pun kita dah tampal. Logo pun kita dah tampal dah. Logo dah tampal ya. Tinggal hantar pergi clear, tanam dalam. Okey dah, cantik.